قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan mereka dengan menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mengikut jalan yang lurus dan tetap di atas jalan yang lurus, akan turun malaikat kepada mereka dan malaikat akan menyatakan jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Sidang Jumaat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita ialah ni'matul Islam wa ni'matul iman. Nikmat iman dan nikmat Islam melebihi segala nikmat yang lain. Allah akan kurniakan iman kepada orang yang Allah kasih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhibbu wa la yu'til iman wa fi riwayatin wa la yu'tid din illa liman ahabba." Maksudnya Allah mengurniakan dunia kepada orang yang Allah kasih dan orang yang Allah tidak kasih. Allah kasih kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah kurniakan kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman. Bukan sahaja Nabi Sulaiman boleh menguasai manusia dan jin, bahkan Nabi Sulaiman boleh memerintah angin supaya membawanya ke mana saja ia hendak pergi. Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Kami permudahkan kepada Nabi Sulaiman menggunakan angin. Kalau dia bergerak menggunakan angin, satu pagi sama dengan perjalanan biasa sebulan. Kalau dia menggunakan angin sepetang, sama dengan perjalanan satu bulan. Wa man la yuhibbu. Allah juga kurniakan dunia kepada orang yang Allah tidak kasih. Fir'aun, musuh Allah, yang pernah mengaku wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Allah kurniakan dunia kepada Fir'aun. Kemewahan yang dikecapi oleh Fir'aun, sehingga sekarang kita boleh lihat katil yang ditidur oleh Fir'aun diperbuat daripada emas. Allah kurniakan dunia kepada orang yang Allah kasih dan juga kepada orang yang Allah tidak kasih. Wala yu'tid din illa liman ahabba. Tetapi Allah tidak kurniakan agama, iman, kecuali kepada orang yang Allah kasih. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabba. Siapa yang Allah kurniakan agama, iman kepadanya, maka sesungguhnya dia telah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Oleh kerana itu kita diperintah oleh Allah supaya sentiasa beristiqamah dengan Islam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan keyakinan mereka, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan pegangan ini, istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan amalan Islam. Apa makna istiqamah? Makna istiqamah ialah al-istimrar alam tithali amrillahi ta'ala. Kita sentiasa tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istiqamah. Kita sentiasa beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Sebab itu dalam Al-Quran, bila disebut iman, akan disertai dengan sebutan amalan yang soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal di akhirat kelak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman beramal soleh, mereka adalah penghuni syurga dan mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga. Iman
naklah disertai dengan amal. Laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman bukanlah semata-mata dakwaan. Bila kita mengaku sebagai seorang beriman, apakah ini berarti kita benar-benar beriman? Tidak. Tetapi iman yang sebenar ialah keyakinan yang ada dalam hati kita, wa saddaqahu al-amal, dan kita lakukan dengan amalan kita. Wajib kita orang Islam kena istiqamah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqamah dengan Islam, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzan. Malaikat akan menyatakan jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Mufassiri menyebut malaikat akan menemui orang-orang yang istiqamah pada 3 tempat. Yang pertama indal maut, yang kedua wa fil qabri, yang ketiga wa fil ba'si wa ba'dal ba'si. Pertama ketika kita nak mati, di saat orang-orang yang istiqamah nak meninggal dunia, malaikat akan menyatakan kepadanya, Allah takhafu, jangan kamu takut untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari akhirat. Wala tahzanu, jangan kamu duka cita untuk meninggalkan segala apa yang kamu ada di dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Yang kedua, malaikat akan bertemu ketika kita berada di dalam kubur. Ketika kita masuk kubur, diletakkan di dalam liang lahat seorang diri. Rasulullah menyatakan, yatba'ul mayyita thalatha fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang mengiringi jenazah itu 3 perkara. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalan. Keluarga kita bila kita mati akan mengiringi jenazah. Harta, apa dia harta yang akan mengiringi jenazah? Boleh jadi kain selimut yang menyelimuti mayat. Kalau pengusung diambil daripada masjid, bukan hak kita pun, yang dibawa ke kubur. Yang ketiga, amalan kita. Rasulullah menyatakan, fayarji'u ahlu, keluarga kita akan balik. Wa malu, harta kita akan balik. Bantal pun dibawa balik. Hamparan jenazah pun dibawa balik. Wa yabqa ma'ahu amaluh, yang tinggal bersama-sama dengan kita hanya amalan kita. Di saat itu orang-orang yang istiqamah, malaikat akan menyatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu duka cita, bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Rasulullah SAW bersabda, innamal qabru rawdatum min riyadil jannah aw hufratum min hufarin nar. Sesungguhnya kubur itu adalah satu lubang daripada lubang neraka, ataupun satu taman daripada taman syurga. Tentu kita nak kubur kita menjadi taman syurga, maka kita hendaklah sentiasa melakukan amalan yang soleh, dan kita istiqamah dengan amalan yang soleh. Apakah yang dikatakan amalan yang soleh itu? Amalan yang soleh ialah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Amalan yang soleh ialah tiap-tiap perkara yang Allah kasih, tiap-tiap perkara yang Allah redha, sama ada perkataan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Marilah kita sama-sama bermuhasabah untuk kita terus istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Faqila, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'milu?" Qal, "Yuwaffiquhu ila amalin salihin qabla al-maut." Maksudnya, apabila Allah nak memberi satu kebaikan kepada seseorang hamba, Allah menjadikan dia melakukan amalan. Lalu sahabat bertanya, apakah maksud seseorang itu suka melakukan amalan? Lalu Rasulullah menyatakan, Allah memberi taufik, hidayah kepadanya untuk melakukan amalan yang soleh sebelum mati, dan dia kekal di atas amalan yang soleh.